Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, hashtag kita hashtag. Cara jaga kereta, ya sekadar contoh. Jadi hari ini kita ada contoh apa itu leaking. Punca leaking bagi kenderaan. Yang ni adalah model Proton Saga BLM. Kategori automatik. So automatik ni dia agak sakit sedikit berbanding manual. Okay, jadi untuk kategori leaking minyak enjin daripada bah cover, ada oil seal, timing belt, lepas tu berkemungkinan oil seal, flywheel, okay, tu oil seal flywheel. Manakala cerita dia lebih kerja sikit untuk model ni, sebabkan subframe dia kita kena turunkan. Namun cerita dia di sini adalah disebabkan kerana leaking bahagian minyak gear auto. So bahagian minyak gear auto ni sama ada berpunca daripada oil seal torque converter, oil seal drive maupun o-ring bahagian sana, dan juga leaking bahagian gasket di sini. Gitu. Jadi selamat menservis kenderaan anda. Seandainya leaking, adjust dengan kadar segera. Pastikan leaking itu tiada. Good luck brother and sister. Selamat menservis kenderaan anda.